Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini setelah saya memerhatikan melihat pada rakaman tentang tajuk ke-36 Imam Ghazali daripada kitab ni lah, karangan Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah, Manifesto Intisari dan Rahsia dalam Pemikiran dan Pengamalan Islami. Setelah saya melihat tajuk ke-36 dalam rakaman yang sebelum ni, ada nampaknya macam ada beberapa penyampaian saya pakai yang lagi satu punya mic tu agak tak berapa jelas, ada terlampau dekat dengan mulut apa semua. Setelah segi teknikal saya memutuskan untuk merakam lagi sekali untuk mudah-mudahan penyampaian yang lebih jelas lah. Saya masih lagi dengan niat untuk berkongsi kepada yang sudi mendengar akan penulisan Ustaz Muhammad almarhum Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah bin Ahmad Asy-Syahalami. Dalam kes ini saya memilih buku manifesto lah sebagai penyambung sebagai menyampaikan kepada orang yang belum pernah dengar isi-isi dalam kitab manifesto ini. Cuma saya ulang lagi sekali, yang saya kongsikan ni ialah yang patut padan untuk orang-orang awam. Sebab dalam kitab ni banyak sangat buku-buku ni, dalam buku manifesto ni saja banyak sangat tajuk-tajuk tentang himpunan yang tajuk ringan, ada yang berat. Yang saya pilih ni tajuk yang ringan lah. Jadi dalam bab ni ringkasnya saya memilih tajuk tentang amalan. Amalan kalau ikut indeksnya, tajuk ke-36 bertemakan amalan menuju kebahagiaan. Almarhum Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah memetik karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang daripada kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang mana Al-Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah bersamaan 1111 Masihi. Jadi sebagai tanda menghormati penulisnya yang telah kembali ke rahmatullah, maka saya menghadiahkan bacaan Al-Fatihah khususnya buat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat guru kami Syekh Yusuf Ibn Muhyiddin Urik Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah ta'ala, dan buat roh almarhum Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah bin Ahmad Asy-Syahalami, dan buat gurunya Syekh Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman Al-Kalantani, dan buat seluruh orang-orang Islam sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Syai'un lilallahum bisiril Fatihah. Harap kali ni mutu audio memuaskan lah. Sebab yang rakaman lama tu pakai mikrofon yang wireless, so kadang saya tak pasti. Saya jadi agak confused bila rakaman ni berlaga dengan bunyi angin. Rumah saya tak ada aircon, bilik ni tak ada aircon, so saya apa yang ada je lah, saya guna kipas. Jadi itulah, tu punca dirakam semula lah. Mudah-mudahan rakaman yang lebih jelas ni akan lebih memuaskan orang yang mendengar dan dapat
berkongsi manfaat. Dengan sebab kitab Imam petikan daripada kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ini yang Ustaz Zaidi petik daripada kitab tersebut. Kalau di belakang ni ada kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin yang 8 jilid ni. Tapi ini terjemahan Indonesia lah. Ini saya punya, yang mana secara jujur kitab yang 8 jilid tu tadi, ni kitab ni tadi, itu pun hasil usaha Ustaz Zaidi yang tolong pilihkan di salah satu penutup pesta buku antarabangsa di Kuala Lumpur, yang mana ketika tu dah closing lah, dah semua dah nak clearance, waktu nak orang semua dah nak balik. Ketika itulah saya ada sedikit dana. Saya Ustaz Zaidi tanya berapa bajet yang ada, saya katalah sekian jumlah. Ni antaranya 8 jilid tu. Ni 8 jilid yang biru ni. Itulah dia Ustaz Zaidi punya recommend. Dia kata sebab ni ialah malam penutup. Kalau hari biasa payah nak dapat harga yang semurah itulah. Total malam tu pun habis jumlah yang agak banyak lah. Itu dengan sebab ikut dia. Dapatlah merasa 8 jilid ni. Itu pun saya masih belum mampu lagi nak menetap ke semuanya lah. Sebab yelah 8 jilid kan banyak. Lepas tu bahasa Indonesia pula kan. Jadi itulah. Dan memang kadang-kadang bila kita nak membeli, bila nak beli tu rasa nak. Bila dah dapat tu, nak baca tu satu lagi ujian. Antaranya paling simple, ngantuk lah. Okay, saya petik, saya membaca nukilan Ustaz Zaidi yang memetik daripada karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, menulisnya lah, bahawa amalan yang dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali terdiri daripada beberapa kaedah. Ada namanya tilawah, yang ni tilawah Al-Quran. Kedua, zikir. Pertama, tilawah Al-Quran. Kedua, zikir. Ketiga, doa. Keempat, fadilat selawat. Dan kelima, keutamaan istighfar. Dan insyaAllah saya akan campurkan juga dengan perkongsian ini dengan dapatan-dapatan daripada guru-guru saya dalam pengajian yang lain lah. Sebab nak bagi ada penambahan yang daripada pengajian saya pula lah. Jadi keutamaan pada isi daripada Ustaz Zaidi ni lah. Dan saya akan tambah dengan apa yang ilham yang Allah bagi mengikut keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Al-Ustaz Muhammad Zaidi bin Abdullah Asy'alami, yang memetik penulisan Al-Imam Al-Ghazali, wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan kita semua, saya dan penonton atau pendengar yang sudi mendengar akan rakaman ini, kita mendapat manfaat akan ilmu Ustaz Zaidi dan juga Al-Imam Al-Ghazali dari dunia hingga ke akhirat. Akan manfaat daripada kedua-duanya buat kita dari dunia hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tilawah ni kalau kita faham pembacaan Al-Quran lah. Dalam ni pun Ustaz Zaidi akan menakalkan kalam-kalam daripada Quran dan hadis. Tilawah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tiada sesuatu pun yang terlebih baik daripada Al-Quran dari segi darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Para pembaca haruslah membaca ni Ustaz Imam Ghazali punya kata-kata lah. Para pembaca haruslah membaca Al-Quran dengan cara memuliakan dan merenunginya, kerana Allah Ta'ala telah berlembut kepada para hambanya ketika menurunkannya dari arasy mulianya ke tahap darjat yang difahami hambanya, hingga dia menyampaikan makna-makna kepada kefahaman para hambanya. Itulah sifatnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, kalau aku mahu, nescaya aku muatkan 70 ekor unta dengan tafsiran surah Al-Fatihah. Lalu jelaslah rahsia-rahsia Al-Quran yang tidak habis dan keajaiban-keajaibannya, yakni yang tidak terhitung. Ini menunjukkan tafsiran bukanlah didengar dan dinukil seperti penurunan wahyu.
Sehubungan dengan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk Ibnu Abbas. Oh, tidak.